Air laut di atas bola itu mengalih dengan kadar yang sangat cepat. Untuk mengelakkan tragedi daripada berlaku, Ah Wei mengikut rakan-rakannya ke puncak gunung. Kebetulan saya terjumpa pondok hutan di bawah. Sedar bahawa mungkin ada jawapan yang anda inginkan di dalamnya. Jadi tanpa berkata apa-apa, dia berjalan masuk bersama teman-temannya. Saya bercadang untuk mencari pemilik rumah itu. Tanya apa yang berlaku di sini. Pada masa ini, rakannya mengingatkan Wei tepat pada masanya. Di tempat yang sepi ini, mereka tidak pasti sama ada orang di rumah itu mesra. Jika kita menyerang mereka, kemungkinan besar saya akan dikebumikan di sini secara tidak sengaja. Selepas mendengar ini, Wei segera mendapat idea yang baik. Kemudian dia mengikuti para sahabatnya dan bersembunyi. Kemudian mereka menabur kapur di lantai bilik. Ini mewujudkan titik buta. Bila tuan punya rumah balik dari luar, lihat kesan tapak kaki yang ditinggalkan di atas lantai. Saya segera menyedari bahawa seorang pencuri mungkin telah memecah masuk ke dalam rumah saya. Pada masa ini, pemilik takut lombong emasnya terancam. Jadi saya segera bergegas. Dua orang di rumah itu juga perlahan-lahan melompat ke bawah. Kemudian kami sampai ke palung tempat emas mengalih. Pada masa ini, Ah Wei melihat apa yang berlaku. Mungkin punca air hilang dari sini. Mereka perlu mencari injap air dan menutupnya tepat pada masanya. Ini akan menghentikan kehilangan air dalam masa. Tetapi ketika Ah Wei hendak bertindak, tetapi temannya sangat tertarik dengan emas itu sehingga dia tidak dapat berjalan. Kemudian, apabila Ah Wei tidak memberi perhatian, satu poket terlepas dari pelukan saya. Kemudian dia memasukkan emas itu ke dalam poketnya. Melihat perkara ini, Ah Wei mahu menghalangnya. Tetapi tanpa diduga, detik berikutnya, temannya melarikan diri. Hanya Ah Wei sahaja yang tinggal berdiri di situ dalam kebingungan. Tetapi baru sahaja dia hendak menutup injap, tanpa diduga, ketulan emas tiba-tiba tersangkut di pintu pagar. Walaupun Ah Wei menggunakan seluruh kekuatannya, pintu pagar tidak boleh ditutup sepenuhnya. Baru sahaja dia rasa terharu. Gergasi yang tertipu tiba-tiba tiba di tempat kejadian. Wei ingin menjelaskan tujuan tindakannya. Tanpa diduga, dia dilemparkan ke tanah oleh gergasi itu. Kemudian dia mula memukul Ah Wei dengan teruk. Wei sangat takut sehingga dia cepat menjelaskannya semula. Pada masa ini, gergasi itu akhirnya memahami niat Ah Wei, menyedari keseriusan keadaan. Jadi gergasi itu memutuskan untuk membantu Wei boleh hadapi ketulan emas tersepit. Ah Wei tidak mempunyai pilihan selain mengambil risiko dan melompat ke bawah. Nasib baik, Wei pada saat akhir berjaya mengeluarkannya. Akhirnya berjaya menyelesaikan kemelut umat manusia.